Mam, saya malu lah, Mam. Umur dah tua, Mam. Baca Al-Quran, sangkut-sangkut lagi. Saya dah try belajar ni, Mam. Tak dapat lagi ni. Tua? Tak nampak tua pun. Tak apa. Asalkan Allah dia tak pandang hasil, dia pandang usaha kita. Jadi waktu sekarang ni lah waktu yang sangat sesuai untuk kita baca Al-Quran. Dalam bulan Ramadan ni lah. Boleh cuba ni, jari tajwid. Fuyo, guna jari tajwid je? Macam mana tu? Ada brother yang lebih tua kat belakang tu, dia akan terangkan. Dia panggil kita orang tua pula. Padahal dia lagi tua daripada kita. Tak apa. Mari sini saya terangkan macam mana kad ni boleh bantu untuk kita pandai tajwid. Nombor satu, ini bukanlah sekadar buku tajwid, tapi dia adalah sebagai satu alat untuk kita praktis tajwid. Dalam kad jari tajwid ini, kita fokuskan kepada punca tajwid. Sebab daripada punca tu, kita boleh tahu apa hukum dia. Contoh, tengok hukum lam. Daripada lam lah boleh dapat lam syamsiah, lam qamariah. Daripada mim, kita boleh tahu mim datang 3. Boleh dari ikhfa syafawi, idgham syafawi ataupun izhar syafawi. Jadi kat sini saya nak terangkan satu topik. Tengok pada kalimah alaihim rabbuhum bizanbihim. Tu kita perasan adanya huruf mim mati. Jadi mim mati kat sini sebenarnya dia adalah punca tajwid. Okay, kita tengok mim yang tidak bertanda apa-apa ni, dia bertemu dengan huruf ba. Saya nak perhatikan tu je dulu. Mim berjumpa dengan ba. Jadi ambil kad jari tajwid kita ni yang ini. So kita pusingkan roda ni. Macam mana cara nak pusing dia? Kita tengok pada jari mim, iaitu jari telunjuk ni, kita pusingkan roda bawah ni, letakkan huruf ba bertemu dengan mim. Jadi bila dah selari, mim bertemu dengan ba, tengok pada bulatan mim. Jadi bila mim dengan ba dah selari, tengok pada bulatan mim, warna di sini adalah warna pink. Dari mim ni, apa yang berwarna pink? Dan kita dapati warna pink adalah ikhfa syafawi. Maksud di kat sini, kita kena sembunyikan bunyi mim tu dan berserta dengung. Bermaksud sembunyi adalah kita jangan tutup bibir. Jadi kita kena renggangkan sikit bibir kita. Rabbuhum. Dia tak dapat bukan rabbuhum. Jadi kalau kita nak tahu dia punya contoh, cara ustaz terangkan, semuanya ada dekat sini. Sini alat untuk kita praktis. Kat sini adalah contoh penerangan dia. Scan QR ni, dia akan keluarlah video ustaz untuk terangkan. Jadi inilah kad untuk kita praktis tajwid tadi tu. Jadi bayangkan kalau kita praktis hari-hari, InsyaAllah no problem tajwid kita. Praktis sendiri pun boleh, tak ada masalah. Terima kasih, Mam, sebab kenalkan brother tu. Semoga saya bulan Ramadan ni saya lebih semangat untuk saya belajar Al-Quran. Bagus tu. Lebihkan baca Al-Quran. Jangan dia buat pakor yang tak bermanfaat. Manfaat pun tak lepas. Dapatkan satu kad ni, InsyaAllah bermanfaat untuk anda dan sekeluarga mengaji lebih baik.